7 beradik yang sejak kecil terpaksa menelan cemuhan dan hinaan masyarakat kerana tidak bersekolah akibat ketiadaan dokumen pengenalan diri menarik nafas lega apabila akhirnya menerima kad pengenalan masing-masing daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Nur Hakikah Ismail, 23 tahun, berkata, kad pengenalan yang diterima ibarat memberi sinar baharu kepadanya dan 6 lagi adik-beradik. Sekurang-kurangnya 2 adik saya yang masih berusia belasan tahun bolehlah kejar impian mereka untuk bersekolah secara formal. Kerana kami dari kecil memang selalu dicemuh akibat tak bersekolah. Selain orang pelekikan juga asal-usul mak dan ayah kami. Walaupun kami telah lali dengan hinaan itu tetapi jauh di sudut hati, memang kami sangat-sangat mengharapkan masalah ini segera selesai sebab kami nak kerja pun tak diterima majikan kerana tak ada kad pengenalan. Tapi akhirnya Allah makbulkan doa-doa kami, katanya sebab Nur Hakikah bersama adik-beradiknya menerima my card yang disampaikan Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias di rumah mereka di Bandar Sungai Buaya pada Jumaat. Apa yang menyedihkan Nur Hakikah dan adik-beradiknya sebelum ini, mengenal huruf dan pandai membaca serta mengira dengan belajar secara sendiri, selain terpaksa mendampingi rakan-rakan sebaya untuk menuntut ilmu. Kata Nur Hakikah, mereka juga merujuk buku, televisyen dan media sosial untuk mengasah lagi kemahiran membaca.